Bintang sayap sensasi Harimau Malaya, Arif Aiman Hanapi menjadi antara pemain yang menyinar ketika melakar kemenangan 3-0 ke atas Laos dalam aksi kelayakan Piala Asia di Stadium Nasional, Vientiane, Laos pada Khamis. Gol pembuka daripada tonggak Johor Darul Tazim JDT berkenaan pada minit ke-54 menjadi titik kebangkitan yang mencetuskan sorakan lega seluruh tanah air pada perlawanan itu. Selang beberapa minit, Dion Coles menambah jaringan pada minit ke-68, sebelum Faisal Halim menoktahkan kemenangan bergaya menerusi gol ketiga pada masa tambahan babak kedua. Aksi cemerlang dipamerkan Arif Aiman di peringkat kebangsaan itu membuktikan dia sememangnya layak menjadi pemain Malaysia pertama tercalon bagi anugerah Konfederasi Bola Sepak Asia AFC yang akan berlangsung 16 Oktober ini. Tercalon dalam kategori pemain terbaik tahunan AFC, tonggak Johor Darul Tazim JDT itu akan berdepan cabaran hebat daripada dua calon lain, iaitu pemain kebangsaan Qatar, Akram Afif, dan bintang Arab Saudi, Salim Al-Dabsari. Berdasarkan kenyataan di laman AFC, Badan Induk Bola Sepak Asia berkenaan menyifatkan pemain berusia 23 tahun itu menikmati kempen luar biasa sepanjang musim 2024-2025. Bukan hanya diiktiraf di peringkat Asia, bakat Arif Aiman juga menarik perhatian penyokong luar negara hingga ada di kalangan mereka mahu menyaksikan ayam tambatan skuad kebangsaan itu bermain di saingan Eropah. Seperti video yang dikongsikan Stadium ternama Malaysia, penyokong dua kelab ternama Eropah iaitu Chelsea dan Benfica melabel gaya permainan Arif Aiman seperti Lionel Messi, Lamine Yamal dan Cole Palmer. Saya suka kerana dia boleh menggunakan kedua-dua kakinya untuk melakukan serangan dan melakukan percubaan ke arah gawang. Malaysian Messi, kata penyokong Chelsea ketika ditemui di luar Stamford Bridge. Saya boleh lihat Saka Bukayo, Yamal dan Palmer dalam diri dia. Dia ada kaki kanan yang baik. Ada skill seperti Messi, puji penyokong The Blues selepas melihat video itu. Dia sepatutnya berada di liga yang ternama dan mungkin bermain dengan kita Chelsea. Dia ada penyudah yang baik. Kami akan pantau perkembangannya, kata penyokong Chelsea. Untuk info, Arif Aiman meledak 5 gol ketika membantu pasukannya mara ke pusingan 16 Liga Juara-Juara Asia Elite Akli di samping memenangi kejuaraan treble di peringkat domestik. Bukan itu sahaja, Arif Aiman juga menjadi tonggak penting skuad kebangsaan dalam misi menuju ke Piala Asia 2027 di Arab Saudi 2027. Bagaimana menurut anda yang menonton video ini? Komentar di bawah video. Akhirnya sekian informasi kami buat, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe.